Pemakanan semasa kehamilan bukan sekadar memilih makanan yang betul, ia juga melibatkan memilih tabiat yang betul, keseimbangan yang tepat dan pemikiran yang betul. Setiap suapan menyokong perkembangan otak, tulang, jantung dan kesihatan masa depan bayi anda. Dalam video ini, kita akan meneroka tips pemakanan penting semasa kehamilan, disokong oleh sains tetapi diterangkan dengan cara yang lembut dan praktikal supaya anda boleh menyokong diri sendiri dan bayi yang sedang membesar dengan yakin. Peraturan paling mudah untuk pemakanan sihat semasa kehamilan ialah pilih makanan sebenar dan penuh seberapa kerap yang mungkin. Ini termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran segar bijirin penuh seperti oat, beras perang dan quinoa, protein tanpa lemak seperti telur, ayam, tofu dan ikan kekacang, biji-bijian, kacang dan legum tenusu atau susu berasaskan tumbuhan yang diperkaya makanan penuh menyediakan vitamin, mineral, serat dan antioksidan, blok penting untuk perkembangan bayi anda dan kesihatan imuniti anda. Protein menyokong pertumbuhan bayi anda. Ia membentuk otot, organ, kulit dan hormon dan membantu tisu anda kekal kuat. Sasaran 70 hingga 90 gram protein sehari pilihan yang baik, telur yogurt grade lentil, kacang dan kacang kuda daging tanpa lemak dan ikan tofu dan tempeh. Masukkan sumber protein dalam setiap hidangan untuk mengekalkan tenaga yang konsisten dan paras gula darah yang stabil. Zat besi adalah salah satu nutrien paling penting semasa kehamilan. Tubuh anda memerlukannya untuk menghasilkan darah tambahan yang membawa oksigen kepada bayi. Kekurangan zat besi boleh menyebabkan keletihan, pening, sakit kepala, sesak nafas. Makanan kaya zat besi termasuk bayam, daging merah, kacang, bijirin diperkaya dan biji labu. Padankan makanan kaya zat besi dengan vitamin C seperti oren atau tomato untuk penyerapan yang lebih baik. Doktor anda mungkin juga mengesyorkan suplemen zat besi jika paras anda rendah. Folat penting untuk pembentukan awal otak dan saraf tunjang bayi anda. Setiap wanita hamil harus mengambil vitamin prenatal dengan asid folik, tetapi folat dari makanan juga penting. Makanan kaya folat, sayur berdaun hijau, avokado, lentil dan kacang buah sitrus. Telur folat mengurangkan risiko kecacatan tiub neural dan menyokong perkembangan otak awal. Tulang dan gigi bayi bergantung kepada kalsium yang anda makan. Vitamin D membantu badan anda menyerap kalsium tersebut. Sumber kalsium, susu, yogurt dan keju, susu soya atau badam yang diperkaya, brokoli, bok choy dan kal tofu. Sumber vitamin D, pendedahan matahari yang selamat, salmon, trout dan telur. Makanan diperkaya. Jika anda tidak mengambil tenusu, suplemen mungkin diperlukan. Berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda. Lemak sihat bukan sahaja memberikan tenaga, ia membantu membina otak dan sistem saraf bayi. Pilih avokado, walnut, biji chia dan flakes. Minyak zaitun, ikan berlemak rendah merkuri seperti salmon. Lemak omega 3 amat penting untuk perkembangan memori dan penglihatan. Sembelit adalah perkara biasa semasa hamil akibat perubahan hormon dan suplemen zat besi. Serat membantu sistem pencernaan bergerak dan menstabilkan gula darah. Makanan kaya serat, apel, pir, beri lobak, ubi manis, lentil, kacang kuda, oat dan bijirin penuh. Gabungkan serat dengan air yang mencukupi untuk hasil terbaik. Air memainkan peranan penting semasa kehamilan, membentuk cecair amniotik, membantu nutrien sampai ke bayi, mencegah sembelit, mengurangkan bengkak, menyokong aliran darah yang sihat. Sasaran 2 hingga 3 liter sehari. Jika anda tidak suka air kosong, cuba air kelapa, air infusi, buah teh herba, halia, chamomile, pudina. Penghidratan adalah salah satu cara termudah untuk berasa lebih baik serta-merta. Apabila perut membesar atau loya menyerang, hidangan besar mungkin terasa berat. Hidangan kecil dan kerap membantu mengekalkan tenaga yang stabil, mengurangkan gejala seperti pedik ulu hati atau kembung. Ideal snack: yogurt dengan buah, biskut bijirin penuh, kacang atau trail mix smoothie. Kombinasi keju dan buah makan perlahan dan dengan kesedaran juga meningkatkan pencernaan. Tidak semua makanan selamat semasa kehamilan. Cuba elakkan atau hadkan daging atau ikan mentah atau separuh masak, susu atau keju yang tidak dipasteurisasi, ikan tinggi merkuri, hiu, ikan pedang, tuna mata besar. Kafein berlebihan, kurangkan di bawah 200 mg hari. Telur rebus separuh masak, alkohol,
elakkan sepenuhnya basuh hasil pertanian dengan teliti, masak makanan sepenuhnya dan simpan dengan selamat untuk mengelakkan penyakit bawaan makanan. Vitamin prenatal menyokong diet anda tetapi tidak menggantikan makanan. Anggap ia sebagai pasukan sokongan tambahan. Kebanyakan wanita hamil memerlukan suplemen untuk asid folik, zat besi, vitamin D, DHA, asid lemak omega 3, sentiasa berbincang dengan doktor anda pilihan yang tepat memastikan tubuh mendapat apa yang diperlukan. Keinginan adalah normal. Kadang-kadang ia mencerminkan keperluan nutrien sebenar tetapi sering disebabkan hormon. Ikuti keinginan dengan selamat. Pilih versi sihat untuk snack manis, padankan dengan protein untuk rasa kenyang, elakkan makan berlebihan pada satu jenis makanan, gantikan keinginan tidak selamat dengan alternatif selamat dan ingat, tidak mengapa menikmati makanan manis secara sederhana. Kehamilan penuh emosi. Hubungan anda dengan makanan mungkin berubah dan itu normal. Amalkan makan dengan sedar. Duduk makan tanpa gangguan, perhatikan rasa, tekstur dan isyarat lapar, makan sehingga rasa selesa kenyang. Bukan terlalu penuh, makan dengan sedar menyokong pencernaan, mengurangkan tekanan dan membantu anda berasa lebih berhubung dengan badan dan bayi. Pemakanan semasa kehamilan tidak perlu rumit. Ia tentang membuat pilihan lembut dan konsisten yang menyokong anda dan bayi anda. Ringkasan, pilih makanan penuh, ambil protein, zat besi, kalsium dan lemak sihat yang mencukupi, minum banyak air, tambah serat dan makan hidangan kecil. Kerap elakkan makanan tidak selamat, gunakan suplemen dengan bijak. Setiap pilihan berkhasiat membantu bayi anda membesar dengan lebih kuat dan membuatkan anda berasa lebih bertenaga dan disokong. Jika video ini membantu anda, ikuti Willy Media untuk lebih banyak panduan kehamilan berasaskan sains yang tenang dan penuh perhatian.